Kalau movie Inception cerita pasal mimpi dalam mimpi dalam mimpi, movie Play the Teen ni pula cerita pasal perompak yang dirompak, lepas tu dia kena rompak pula dengan perompak lain. Cerita ni pasal Parker, seorang perompak yang terkenal dekat dalam komuniti perompak. Dia ni memang power and selalu job-job dia ni memang job-job yang besar. Tapi masa dia tengah buat job yang last tu, ada satu rookie perompak tak kenal dia ni siapa. Lepas tu dia pergi silang job tu. Walaupun grup Parker ni dapat settlekan rookie yang silang job dia ni, dia orang ingatkan dah settle dah, tapi tak lagi. Sebabnya lepas dia orang dah settlekan masalah tu, salah seorang daripada grup Parker ni dia orang khianat dekat grup tu and rompak dia orang ni semua. Cuma masalahnya dia bukan sekadar rompak je, dia settlekan semua grup ahli Parker ni kecuali Parker je seorang yang tinggal. So start daripada sini Parker plan lah macam mana untuk dia balas dendam and make sure dia dapat balik duit dia. Cerita ni aku suka sebab dia punya plot twist tu banyak. Lepas tu jalan cerita dia pun tak boring. Untuk next tu aku rasa untuk cerita ni dia punya action pack agak padat and dia more to gunfight. Tapi ada juga scene yang hand to hand combat. Yang ni sound dia memang raw, sedap gila dengar. And last yang aku suka dalam cerita ni, dia bukanlah serius daripada awal sampai habis sebab dia ada masukkan juga elemen dark humor. So aku boleh consider yang cerita ni dia sebenarnya adalah action comedy. Kalau korang tengah tercari-cari cerita heist ataupun nak cari cerita-cerita yang ada light comedy sikit, cerita Play the Teen ni wajib korang tengok. Cerita ni ada dekat Prime Video.